Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Bersiaran pastinya dalam Malaysia petang ini untuk edisi 5 Mei 2026 Selasa bersama saya Nuri Daimul dan juga rakan tugas. Saya Dini Ashraf Salim menemani anda untuk Malaysia petang ini. Tentunya untuk 30 minit, lebih kurang 30 minit bersiaran, kita akan menganalisis dahulu berkaitan tentang berita-berita menarik sepanjang hari ini. Pun begitu, antara fokus utama yang nak kami bawakan sebenarnya ini berkaitan tentang krisis global yang masih lagi merentan di negara kita, dan kita akan cuba menilai secara lebih mendalam daripada perspektif yang pelbagai dalam keadaan mungkin kita tidak sangka-sangka, tetapi sebenarnya beberapa sektor juga terkesan di sebalik daripada konflik global yang berlaku ini. Ya, kalau terdahulu kita lebih kerap membincangkan secara berilmiah, tetapi ketika ini kita telah merasai bahangnya dalam poket kita sendiri, ya. Dan mungkin ini juga merupakan satu topik yang begitu menarik sekali untuk kita kupaskan untuk hari ini, di mana krisis bekalan global memperkukuh daya tahan koperasi negara, di mana apakah peranan koperasi di dalam mendepani krisis ketika ini. Dan sebelum itu mungkin kita boleh kongsikan sedikit mengenai perkembangan berita di mana institusi koperasi di Malaysia setakat ini dilihat kekal stabil dan tidak terjejas secara serius meskipun berdepan tekanan krisis bekalan global yang turut memberi kesan kepada sektor ekonomi negara. Ini merupakan satu perkembangan yang dikirakan agak melegakan juga. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Datuk Muhammad Alamin, berkata bagaimanapun pihaknya akan terus memantau perkembangan semasa dan mendapatkan laporan terperinci bagi memastikan sebarang isu dapat ditangani dengan kadar segera. Dan setakat ini belum ada kabar-kabar bahawa ada koperasi yang terjejas teruk dalam kalangan koperasi. Namun sekiranya ada laporan yang diterima dan bantuan akan disalurkan kepada usahawan yang memerlukan. Demikian menurut petikan daripada Menteri. Datuk Muhammad berkata dalam mendepani krisis tenaga global, pihaknya juga akan mengambil langkah proaktif bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta koperasi menghadapi cabaran ekonomi semasa, termasuklah penstrukturan semula pinjaman, moratorium serta pelbagai program sokongan melalui agensi seperti Bank Rakyat. Dan ini juga merupakan satu dilema juga, ya, merupakan kebimbangan apabila berlakunya tempias terhadap ekonomi. SME dan juga koperasi juga dilihat akan menerima tempiasnya, tapi sejauh manakah peranan yang dilaksanakan untuk melindungi mereka daripada tersungkur. Dan untuk itu kita akan bercakap soal memperkukuh daya tahan koperasi negara. Sudah pun bersedia secara dalam talian kita bersama dengan Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah, seorang Presiden Angkasa, bersama kita untuk bercakap tentang perkara ini. Assalamualaikum Datuk Seri, selamat petang. Waalaikumsalam. Ya, selamat petang Puan Nurul dan Denny. Terima kasih Datuk Seri bersama dengan kami di Malaysia petang ini. Datuk Seri, kita nak bercakap berkaitan tentang isu krisis global ini. Buat masa ini Datuk Seri melihat bagaimana kesannya kepada sektor koperasi secara khusus, Datuk Seri. Pertama, terima kasih kepada Malaysia petang ini kerana sentiasa memberi ruang dan peluang kepada angkasa khususnya untuk menerangkan mengenai perkembangan yang dialami oleh ahli-ahli ataupun gerakan koperasi di negara kita. Angkasa sebagai APEC memang sentiasa menaungi, memayungi dan penuh sensitif dengan apa yang berlaku terhadap gerakan koperasi negara kita lah. Bagaimana yang dia ketahui, saya juga nak ambil kesempatan sini untuk memberitahu tentang kedudukan ataupun kekuatan koperasi, ya. Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Kerajaan Suruhanjaya Koperasi, ya, pada 31 Disember 2025 terdapat 16,468 buah gerakan koperasi dengan keahlian berjumlah 7.3 juta. Ini bermakna 21%, kira-kira 21% rakyat Malaysia adalah merupakan ahli koperasi. Maksudnya kalau kita berjalan di mana-mana, pasar pagi ke pasar tengah hari ke pasar malam ke, kita daripada 100 orang tu kita akan jumpa 21 orang tu adalah merupakan orang koperasi. Ini menunjukkan kekuatan yang ada lah. Dan sudah tentu bila berlaku sesuatu yang sama ada dalam negara ataupun peringkat global yang boleh
terkesan kepada koperasi, ini akan mempengaruhi kedudukan koperasi itu sendiri, sama ada dia boleh bertahan ataupun dia akan hanyut dengan mengikut akibat daripada perubahan-perubahan persekitaran yang berlaku lah. Dan seperti yang Datuk katakan tadi, lebih 7 juta ahli merupakan benteng penting kepada ekonomi rakyat. Dalam keadaan tersebut, apakah yang membantu koperasi di Malaysia untuk terus kekal stabil dan terus beroperasi dengan baik? Mungkin Datuk boleh kongsikan faktor kestabilan koperasi di Malaysia juga khasnya. Salah satu daripada faktor penting lah, dia bukan saja di Malaysia, secara universal, ya, secara global, koperasi ini dia ada 7 prinsip. Salah satu daripada prinsip itu sokongan ahli terhadap menjayakan ekonomi koperasi. So dalam konteks ini, koperasi berjaya kerana dia mendapat sokongan dan dukungan daripada ahli terhadap setiap apa yang berlaku dan setiap kegiatan koperasi. Berbeza dengan yang lain. Sebab koperasi ni macam sekarang ni Malaysia nak tubuh koperasi sekurang-kurangnya kena ada 20 orang. Kalau entiti yang lain, dia hanya satu orang pun boleh tubuh syarikat sekarang ni. Koperasi sekurang-kurangnya 20, dan sudah tentulah 20 tu members yang sentiasa memberikan sokongan baik dari segi menjayakan kegiatan ekonomi, di samping itu juga menyumbang kepada modal, kebersamaan dan sebagainya. Kerana kita tahu koperasi tujuan ataupun matlamatnya bukanlah keuntungan semata-mata, dia kena ambil kira juga kebajikan. Jadi koperasi akan pergi dua, ya. Maknanya keuntungan dan juga kebajikan. Entiti yang lain dia fokus tentang keuntungan semata-mata. Kebajikan dia selepas diuntung baru dia kira soal kebajikan. Tapi dalam koperasi kita dah kira awal-awal lah. Keuntungan banyak ni untuk buat kebajikan macam ni. Kita pergi awal-awal lagi. Masa kita menyedia bajet awal apa ni, untuk dibentangkan kelulusan dalam mesyuarat agung untuk tahun hadapannya, kita telah ambil kira tentang perkara itu. Jadi ini salah satu daripada kekuatan yang menyebabkan koperasi tidak terkesan amat sangatlah apabila berlaku krisis yang seperti mana yang ada sekarang. Kekuatannya adalah kerana mendapat dukungan dan sokongan daripada ahli. Datuk Seri, saya melihat beberapa model antarabangsa sebagai contoh di Jepun, Korea Selatan, mereka menggunakan koperasi sebagai stabilizer, bukan semata-mata untuk pengguna domestik sahaja, dan juga mengekalkan ketahanan sekiranya berlaku krisis. Di Malaysia pula, bagaimana koperasi memastikan ketahanan sekiranya berlaku krisis global seperti ini? So dalam konteks Malaysia, oleh kerana dari segi sejarahnya penubuhan awal, kita tahu di Malaysia koperasi dah ada wujud sejak 100 tahun dulu. Oleh kerana pada mulanya adalah fokus pada waktu itu koperasi terlibat dengan ditubuhkan kerana untuk menyelesaikan masalah orang tengah, riba dan sebagainya, dan fokus kepada aktiviti kredit. Jadi di Malaysia dia lebih fokus kepada yang demikian. Tapi walau macam mana pun, berdasarkan kepada dasar-dasar terkini yang dibuat oleh kerajaan, kita akan bergerak ke arah seperti mana yang berlaku di negara-negara seperti mana yang you sebut tadi. Kita akan pelbagai. Pergantungan tidak semata-mata bergantung kepada kegiatan pembiayaan, pinjaman ataupun kewangan, tetapi juga meliputi semua aspek, semua sektor, termasuk sektor pelancongan, kesihatan, pertanian, perladangan, pemborongan, peruncitan, tenaga diperbaharui, teknologi dan sebagainya. Jadi kita dah fokus kepada pelbagai, sebab kita tahu dalam menentukan survival sesuatu organisasi perniagaan, dia kena ambil kira soal masa depan dan kena pelbagaikan supaya dia ibarat kalau satu bakul saja rosak dalam bakul tu habis. Jadi kan kita kena kita kena banyak bakul supaya kalau satu bakul menghadapi masalah, kita ada je bakul-bakul yang lain. Maknanya kita kena diversify, pelbagaikan. Itu sebab seperti mana yang saya sebut tadi, kita fokus. Ini merupakan kekuatan yang ada kepada kita di Malaysia, koperasi-koperasi di Malaysia. Walau bagaimanapun kita masih lagi berada di tahap yang mikro dan kecil. Itu jumlahnya besar berbanding dengan sektor yang utama. Jumlahnya tidak banyak. Tapi kita bergerak ke arah itu, dan manfaat daripada itu kita lihat bahawa koperasi masih stable. Jadi
ini terbukti dengan penglibatan ataupun minat orang nak menubuh koperasi itu makin meningkat. Jadi kalau saya sebutkan tadi ada 16,000 400 sebelum tahun lepas tak sampai 16,000. Jadi buah koperasi ya. Jadi dia menunjukkan bahawa pertumbuhan koperasi itu amat memberangsangkan dan ini menunjukkan bahawa keyakinan orang ramai terhadap gerakan koperasi yang boleh digunakan untuk bukan menyelesaikan masalah tapi dapat digunakan untuk membantu mereka mengurangkan risiko terhadap apa-apa yang berlaku khususnya dalam menjalani kehidupan ekonomi dan sosial mereka pada waktu ini lah. Saya tertarik dengan kata-kata Datuk di mana mempelbagaikan jenis perniagaan kan. Dalam masa sama apa langkah yang diambil oleh pihak angkasa untuk membantu koperasi ketika ini untuk menyesuaikan diri dengan apa yang berlaku di sekitarnya. Seperti kita sedia maklum, harga minyak pun dah naik. Banyak barang-barang harga naik, kos operasi, kos bahan mentah. Dan apa peranan angkasa untuk membantu koperasi menyesuaikan diri dengan kenaikan kos dan ketidaktentuan bekalan bahan ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan. Ya, kita tahu ataupun peranan utama yang perlu dimainkan oleh koperasi lah dalam menangani masalah yang dihadapi oleh ahli-ahli masa yang saya sebut tadi kita ada 7.3 juta 1% rakyat Malaysia ahli koperasi. Jadi kita tahu dalam struktur perbelanjaan harian kita kita tahu sebahagian besar kita belanjakan untuk barang-barang keperluan harian. Barang-barang yang kita gunakan hari-hari. So dalam konteks ini angkasa bersama-sama dengan gerakan koperasi disokong oleh pihak kerajaan khususnya Kementerian Pembangunan Usahawan di bawah kepimpinan yang berhormat Encik Steven Sin dan dibantu oleh Timbalan Menteri Datuk Muhammad Alamin. Kita bergerak bersama-sama dengan Suruhanjaya Koperasi dan juga IKMA dan agensi-agensi lain. Kita perkasakan sektor peruncitan. Kerana kita tahu macam saya sebutkan itu adalah sektor penting dalam untuk membantu ahli-ahli dan juga rakyat Malaysia. So, dalam konteks ini kita juga mengambil bahagian bersama-sama dengan pihak kerajaan sebagai contoh menjayakan ataupun terlibat dengan program jualan rahmah Madani kerana dalam kajian memperuntukkan bajet yang besar diagihkan kepada mereka-mereka yang layak untuk digunakan bagi memberi subsidi supaya barang-barang yang ditawarkan di dalam pasaran barang-barang keperluan harian ni akan menjadi lebih kompetitif harganya dan ini boleh membantu rakyat mendapatkan barang-barang yang berkualiti dengan harga yang berpatutan. Dalam konteks ni untuk kita dah mula, kita terima kasihlah kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri yang telah mengiktiraf atau beri tanggungjawab kepada angkasa untuk mengetuai gerakan koperasi dalam menjayakan projek jualan rahmah ini. Pada tahun lepas kita telah terlibat program jualan rahmah ini sebanyak 239 buah koperasi dengan lebih daripada 5 juta bajet yang telah dikeluarkan dan pada tahun 2026 ni kita akan teruskan. Kita dah mula bulan Mei dan tahun ini untuk Mei dan Julai kita cadangkan sebanyak 450 siri dengan bajet berjumlah 4.5 juta dan dijangka akan melibatkan beri penafat kepada 160,000 orang. Dan selepas tu kita harap pasal kedua kita akan mendapat peruntukan sebanyak 10 juta dan ini melibatkan 1,000 siri. 1,000 siri ini maknanya melibatkan 1,000 koperasi dan akan beri manfaat kepada 395,000 penerima. Itu sebagai contoh dan dalam masa yang sama juga kita juga nak perkasakan kedai-kedai ni, kedai-kedai koperasi. Kita ada 3
ribu koperasi yang terlibat dalam aktiviti peruncitan. Daripada 3,000 tu 3,600, 1,000 aktif di bawah program projek bakalan barang asas BA100 dengan menggunakan digital platform. Ini dia lain sikit. Kerana kita dapati antara strategi untuk membantu mengurangkan harga, memastikan harga yang ditawar kepada pengguna lebih kompetitif adalah untuk baiki struktur pemasaran dan pengedaran barang-barang runcit sendiri. Jadi di antara strateginya untuk mengurangkan layer, kita menggalakkan koperasi menggunakan digital platform dalam urusan perniagaan mereka. Maka tidak ada lagi lah orang tengah. Mereka akan terlibat daripada order ni daripada kedai kepada pembekal dan daripada pembekal kepada pengguna. Selain daripada itu juga angkasa akan pantau. Itu sebagai contohlah apa yang kita laksanakan. Dan kita Baik, ini satu buah fikiran cukup bermakna dan saya lihat bagaimana angkasa memainkan peranan penting sebenarnya dalam memastikan soal koperasi di Malaysia bergerak dalam keadaan lebih senada, khususnya terlindung daripada impak yang cukup crucial ataupun kritikal ketika krisis tenaga global ini, bekalan global ini. Terima kasih Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah, Presiden Angkasa, atas perkongsian kita berbincang soal memperkukuh daya tahan koperasi negara dalam polemik krisis bekalan global. Terima kasih sekali lagi Datuk Seri. Okey, terima kasih. Dan itu tadi antara buah perbincangan kita mengenai krisis bekalan global memperkukuh daya tahan koperasi negara.